Okey. Kita pergi ke kertas kedua, esei. Cara-cara jawab esei. Baik. Ditulis dalam bentuk esei pendek atau dalam bentuk point. Okey. Yang kedua, jawapan perlu memenuhi kehendak soalan dan kata tugas soalan. Yang ketiga, asingkan jawapan mengikut pecahan nombor soalan dan tulis nombor soalan dengan jelas. Ingat jangan campur adukkan. Satu kertas jawapan tu, okey, jangan atas contoh soalan 11A, tengah-tengah 11C. Jangan. Ikut urutan. Yang cantik macam itulah. Jangan awak straight campur-campur, jangan. Kalau dapat dia paper tu soalan struktur lah penuh depan. Esei, setiap soalan esei, lepas esei tu ada ruang jawapan. Soalan nombor 12, soalan ruang jawapan. Soalan 13, ruang jawapan. So dia tak akan campur. Dia tak akan campur macam yang kita buat di sekolah lain kan. Sekarang kan soalan baru kita jawapan kan. Tak ada. Kertas esei yang betul, soalan, ruang jawapan. Ada 6 muka surat. Contoh soalan 11 ada 6 page kosong untuk ruang jawapan. So gunakan dengan sebaik-baiknya lah. Dia tak campur. Okey, faham? Baik, seterusnya. Kata tugasnya adalah jelaskan, terangkan, huraikan, cadangkan, calon perlu beri jawapan yang mengandungi fakta, huraian dan contoh. Seterusnya, kata tugasnya bandingkan persamaan dan perbezaan. Jawapan ditulis dalam bentuk jadual atau kotak. Faham Kalau disuruh bandingkan, jawab dalam kotak. Untuk kata tugas lakarkan jadual perlawanan, jawapan perlu mempunyai label pusingan untuk setiap kategori. Jangan lupa ni. Label atas tu. Label pusingan awal, paruh akhir, final kena buat. Jangan tinggal Awak menjawab seolah-olah awak nak beritahu penanda tu. Begini. Faham? Jangan lupa. Baik. Calon boleh menjawab ketiga-tiga soalan esei. Kebiasaannya tak cukup masa kalau jawab tiga-tiga. Kalaulah terlebih pandai, komplit semua jawapan penuh, jawablah semua, jawab apa? Semua tak tahu, jawab semua. Boleh, tak masalah. Tak salah pun. Penanda akan menanda semua sekali jawapan yang ada. Kemudian dia ambil mana? Dia ambil dua yang tertinggi markah. Cubalah jawab tiga, boleh. Baik, contoh. Jadual menunjukkan keputusan pertandingan futsal Belia 2020. Putusan perlawanan dah ada situ. Ni yang tahun tu. Kedah, Johor, Nek Johan. Selangor ketiga, Pahang keempat. Soalan dia. Pertandingan futsal kali ke-6 tahun 2021. Nampak tak? Yang atas tu itu adalah result tahun lepas. Tahun ni diadakan pada minggu hadapan. Berdasarkan keputusan susunkan pasukan ikut format pertandingan ke dalam jadual yang disediakan. 3 markah. Okey. B, nyatakan 2 kelebihan menggunakan pertandingan di 11A. Kemudian seorang peserta pertandingan telah alami kecederaan terseliuh akibat daripada terkena bola hoki. Apakah pengurusan kecederaan? Tengok. Soalan sebelah dia campur. A bab 1. B pun bab 1. Tapi C bab 7. Kecederaan sukan. Jangan terkejut. Begitu cara dia. Okey, kita buat. Ni. Kita susun pasukan ikut format jadual yang disediakan. So, kumpulan A, Perlis, Sarawak, Kuala Lumpur, Kelantan, kumpulan B, Terengganu, Perak, Melaka Negeri Sembilan. Kedah
Johan Pahang ke-4 tahun lepas. Johor naik Johan tahun lepas dengan Selangor ke-3 tahun lepas. Isi macam ni je. Isi je. Sebab memang Johan naik Johan di tempat A dan B. 3-4, 3 dekat B, 4 dekat A. Markah dia tengok situ. Satu markah bagi kumpulan A, satu markah bagi kumpulan B, satu markah susunan seeded. Ni dapat yang ni? Baik. Nyatakan dua kelebihan menggunakan sistem pertandingan di 11A. Dia nak apa? Nyatakan dua kelebihan sistem pertandingan. Dapat mencari juara mutlak, dapat perbaiki kelemahan semasa bertanding, boleh merancang strategi, memberi keseronokan bertanding. Ini jawapan dia. Markah, satu jawapan betul. Ini contoh jawapan. Kalau awak ada lain yang lebih tepat, boleh buat. Tapi nak 2 je. Ni saya bagi 4 contoh. Ada soalan? Tak ada. Okey, yang C. Peserta tadi alami kecederaan tisu lembut. Okey, bulatkan tisu lembut. Kemudian apakah yang boleh digunakan ke atas betul tersebut? 5 markah situ, nampak? Banyak tak? Rugi tak buat. Buat macam ni terus. Tak apa. Inilah cara jawab dia. R. Rest. Apa rest? I. Ice. Apa ice? Buat sampai R. Make sure jangan salah A je. Better buat dua-dua lah. Dia mesti ingat punya. Better ikut ni. Better ikut yang ni. Okey. Ingat je. Riser apa? Ingat. Rest, ice, compress, elevation, referral. Toe tap. Talk, observe, touch. Senang kan? Okey. Baik, dapatlah 5 markah. Okey. Kemudian contoh lain. Atlet berbasikal. Ini soalan dia. Okey, kita terus buat ni jawapan dah senang. Okey, terangkan 2 latihan yang sesuai untuk menaikkan daya tahan kardiovaskular. Kasih bulat. Terangkan. Maksudnya dia nak fakta dan uraian. Itu jawapan dia. Latihan jarak jauh perlahan, long slow distance. Fakta. Uraian dia adalah aktiviti berterusan dan tidak memerlukan kepadan yang tinggi seperti jogging, aerobik atau berbasikal jarak jauh. Itu uraian dia. Yang kedua, latihan fartlek. Faktanya, uraiannya, latihan ini menggabungkan larian berterusan dengan latihan jeda, iaitu melibatkan larian pelbagai kelajuan. Markah dia 4. Satu markah, satu fakta, satu markah, satu uraian. Fakta betul, uraian salah, satu markah. Fakta salah, uraian betul, kosong markah. So make sure fakta betul. At least fakta betul. Uraian salah tak apa. At least ada markah 1. Faham? Okey. B tadi, huraikan 2 strategi. Huraikan dulu, bulatkan mengurangkan kelesuan otot. Untuk atlet, dia dah habiskan jarak 3,500 km. 22 peringkat 22 hari. Huraikan maknanya fakta dan huraian. Tu dia. Pemakanan fakta. Ada 3 huraian situ. Kemudian kedua fakta dia, kaedah riad dan pemulihan pun ada 3 huraian. Kalau sempat buat semua, tak sempat satu sudah, satu fakta, satu huraian. Okey, ingat ni jawapan untuk strategi mengurangkan kelesuan otot. Okey? Kemudian sama je. Fakta betul, huraian salah, 1 markah. Fakta salah, huraian betul, kosong markah. Okey, jawab C tadi.
Cadangkan, kasih bulat siap-siap. Strategi makanan yang sesuai semasa pertandingan. 2 markah. So, fakta dia makanan tinggi karbohidrat, rendah lemak dan protein dalam kuantiti sederhana. Contoh makanan. Tulis lah. Tu dia punya contoh. Fakta dan contoh. Satu markah cadangan atau fakta, satu markah huraian atau contoh. Faham? Tu cara jawab. Ada nak tanya? Tak ada. Semoga berjaya. Sekian, terima kasih.